Assalamualaikum. So hari ini kita akan memancing di sebuah kelong berhampiran dengan Pantai Siring ni. So kita akan pergi ke Kelong Legenda. Ini dia punya jetty lah. Okey. Okay, tahan. Okey, jalan. Woi, lelah dah termenung. Ini bukan apa, ini buat punya hal ni. Pancing sikit sedap. Layan aja lah yang warni, warna mati. Pakai kubah jika jauh, tak pakai kembung, tak pakai kembung. Okey, perjalanan kita hari ni mengambil masa dalam 10 minit. So ni pemandangan daripada tiang TNB Pulau Besar. Okey, kita telah menghampiri kita punya kelong. Okey. Okey, selamat. Orang wakam. Okey, selamat. Ini tempat memancing. So dia ada bilik solat kat sini. Boleh lah. Oh, tengah prepare ketam. Ketam apa ni? Ketam. Mantap. Mantap. Ini pun ada wakam juga. Oi, ini nak main pelampung pula. Sekarang ni tak tengok umpan eh? Ya, banding ni. Ni dapur dia. Wah, save kita. Boleh tak? Slow lagi sikit, slow. Bakar orang. Okay, settle. Woi, bila tidur. Dia lah, ada katil lah. Tapi best ni, Dad. Angin kuat ni. Aku rasa kita kat sini je lah. Angin kuat ni best ni. Telas. Ada hasil. Oi, terbaik bu. Hui, besar punya ketam. Ketam batik Buat hati. Kau pakai apa ni? Jaring ni. Ni apa umpan ni? Umpan tu je. Kepala ikan. Kepala ikan tu. Hui. Mantap. Alamak. Pasang bubu lah. Ini kelambu, pasang kelambu Ini asyik gintil je. Pulau besar. Ini pulau kecil, tak tahu. Tu Bandar Melaka. Oh, Bandar Melaka nampak daripada sini. Pantai Siring. Ya, kerapu ni. Entah kerapu apa macam
Kerapu macam kerapu pun ada, macam buntal pun ada. Ha? Dia main-main je. Ikan glamour. Wah, glamour. Jadilah. Tengok gambar ni tu. Kawan kita tengah husuk memancing ni, nampak? Ni dia. Tengok begitu seronok dia memancing. Oi, kawan. Ui. Kawan. Ada tak ni? Ha. Ui, ada. Ui. Apa lagi? Alah. Apa lah. Lain. Layan. Apa tu? Ikan apa tu? Malu. Layan. Malu. Ada kecil-kecilan anak serkut. Hasil malam Tak boleh laut. Okey, kita lepas lagi kan. hasil malam ikan pertama pukul 7 lebih gelama. Dia ikut tempat yang masuk juga ke? Itulah masalah dia. Nak keluar sini boleh. Keluar tempat tu. Tapi masalahnya Dah, suruh. Dia 4 ekor tak ketam bangsa apa tak tahu ni. 6 Bangsa apa ni? 6 ekor. 6 ekor tu yang basuh anak. Baik, kawan. Itu seorang satu. Boleh ganas Cuba dah letak ni pensel. Anak ketam ambil. Nak ngaburkan dapat 6 ekor. Oh, dah keluar dah. Wah, semakin dini hari Malam-malam ni rancak. rancak tapi bergelama banyaklah. Banyak gelama. Banyak gelama Ini kawan ni asyik dia lepas dia. Dahsyatlah kawan kita ni. Okey, sekarang dah pukul 10 lebih. Tinggal 2 orang je yang mancing. Yang lain semua dah selamat menyelimutkan diri. Maklumlah, cuaca memang sejuk dengan angin yang kuat dan banyak ikan pun tak berapa menggalakkan. Hanya ikan gelama, ikan anak serkut dan anak-anak duri je. Jadi aku pun nak tidur jugalah. Okey, sekarang dah pun siang, jadi tibalah masanya untuk kita balik ke Melaka. Okey, secara keseluruhannya Kelong ni okey jugalah. Dia punya fasiliti dia cukup. Dia ada tempat mancing yang cukup luas. Dia ada lengkap dengan beberapa bilik, dilengkapi dengan tempat solat, tilam dan ada katil juga. Tempat masak pun memang cantik, air pun cukup. Wah, memang terbaik lah. Cuma sekarang cuaca memang tengah sejuk. Dia kurang dalam 22-23 darjah Celsius dan kuat pula tu. Jadi ada di antara kita yang tidur awal lah. Pukul 9 dah tidur. Macam kemarin dah dapat ikan kan. Ini pun tak tahan. Itu dah terbongkar. Mancing pukul 9 nak tidur. Mana dapat ikan? Pukul 9 dah tidur.
Okey, itu sajalah perkongsian kita untuk kali ini. Kepada anda yang telah menonton video ini, anda dapat like, comment, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.